2, 3, 4. Yeah, I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the flow, the girls come snapping at me. Now everybody wants some presto. Assalamualaikum. Dah pergi ke library hari ni? Maksud saya library Selangor. Dah pergi ke belum? Tahu tak, library mereka ni bukan macam library biasa. Library sekarang ni dah jadi macam rumah kedua. Tak hairan kalau ramai orang muda sekarang suka lepak kat sini. Malah, pemimpin Selangor pun sangat menyokong usaha mereka dalam menarik orang muda datang ke library. Library Selangor di Bukit Beruto pula terletak betul-betul dalam kawasan perumahan tu sendiri. Macam di Sri Manja PJ, dalam library ada kafe, wifi percuma, komputer pun disediakan. Sama juga seperti di Seri Perantau Port Klang. Satu unit flat telah diubah suai menjadi library. Di Ampang Waterfront pula, library terletak di jalan utama, tapi tetap selesa macam rumah sendiri. Dan yang terbaru pula ialah Perpustakaan Pandan Jaya. Into my mind, see why it's all in my rhyme. Stay on the road, so I call my momsy when I got time. I hit the stage, go insane, and jump into that crowd. See when I rhyme, I flow, wanna be like see, I deceive you with my intergalactic ether. I sing just like Aretha, so respect me like I'm Caesar. I kick it like Adidas, throwing sticky like a heat, so keep cautious, cause what I be on, baby, leave you with amnesia. What? Bring all the rules like Eagle Could Evil, it's a spectacular show, cause my Alhamdulillah, saya sangat teruja ramai yang datang ke Perpustakaan Komuniti Pandan Jaya. InsyaAllah kami akan terus memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat di Pandan Jaya. Sekian, terima kasih. Dia punya kapet. Aircon dia, oi. Gempak tu. Gempak. 11. Buku banyak. Banyak pilihan. Konsep library seperti ini insya-Allah akan diteruskan ke semua daerah dengan harapan lebih ramai orang dapat manfaat. Dengan pelbagai kemudahan dan suasana library yang selesa, kita ada pilihan terbaik. Sekarang, pilihan terletak di tangan kita untuk memilih masa depan yang lebih cerah. Jadi, anda semua jangan lupa singgah library ya. Rugi kalau tak datang.